adalah plot titik. Daripada plot titik ni, dia nak kita cari beza antara nilai mod dan juga nilai terkecil indeks jisim badan. Titik ni dia menunjukkan indeks jisim badan. So kalau beza confirm lah tolak, kena tolak. Mod tolak nilai terkecil. Okey, so mod tu apa maksudnya? Mod adalah highest frequency, keterapan yang paling tinggi. Okey, kalau korang nak tengok keterapan yang paling tinggi, korang tengok titik mana yang paling banyak. Okey, dekat sini titik yang paling banyak ni yang ini. Nampak tak? Titik dia ada berapa? Ada 5 kan? So mod dia adalah yang ini, 20. Jangan ambil 5 tu pula. 5 tu bukan mod. Mod dia adalah 20. 20 ni adalah mod. Okey, lepas tu nilai terkecil. Okey, nilai terkecil tu awak kena tengok dekat paling kiri. Titik ni dia berada dekat nombor 17. So maksudnya 17 tu adalah nilai terkecil. Okey, so awak tolak lah nilai mod dia 20, nilai terkecil dia 17, 20 tolak 17 dapat 3. So jawapan dia adalah A.